Cuba tuan-tuan tengok hati seorang bapa. Bila anak dia cium dia dalam hati dia, inilah anak aku. Kita sayang adik. Adik, kamu sayang nak bapa kamu? Cuba kamu tengok bapa-bapa adik. Menangis mereka adik, sayang kamu. Walaupun saya nak cerita kamu adik, mereka telah buat filem cerita ini. Saya nak cerita kamu. Kamu tengok tak cerita Demi Masa? Siapa yang tengok cerita Demi Masa? Siapa yang tengok cerita Demi Masa? Bukan tengok, jatuh tangan. Baik. Saya nak cerita kamu. Cuba kamu dengar cerita ni adik. Saya dah cerita ni 2 tahun lebih dah Allah. Cuba kamu dengar. Adik, saya nak cerita kamu. Cerita ini berlaku walaupun kamu dah tahu saya dah ulang tadi daripada 2 tahun lepas tadi, tapi mereka mahu buat kita. Bagaimana ada seorang budak umurnya 2 tahun adik, 2 tahun. Bersama siapa umur 2 tahun? Kamu umur berapa tahun? 20 tahun. Umur dia 2 tahun adik. Ketika umur dia 2 tahun, bapak dia meninggal dunia. Bila bapak dia meninggal dunia, mak dia ni buta segala macam. Bukan buta dia, bukan buta macam tersetek macam tu. Tapi buta ni berubah. Maka dia berubah tak bang? Bila berubah adik, masa umur dia 3 tahun, mak dia pergi hantar ke sekolah. Bila hantar sekolah, kawan-kawan lagi. Kawan-kawan kata, hantu! Sebab mata mak ni macam hantu adik. Bila mak macam hantu ni, dia beritahu mak dia, mak! Jangan hantar saya ke sekolah. Mak duduk rumah. Saya tak mahu tengok muka mak. Umur 7 tahun hingga mak dia. Jadi mak dia tak hantar dia ke sekolah. Sehingga dia dah kenal. Dia baca semua-semua dia. Ambil UPSA dapat IMAI. Masuk sekolah asrama. Dia bagi ke mak dia. Mak jangan hantar saya ke sekolah. Mak duduk di rumah. Kemudian ya, bersedari. Kemudian bila mak dia tak hantar dia, dia belajar dapat IMAI. Masuk sekolah asrama. Dia belajar semua-semua. Dapat SPM 10 kredit. Masuk universiti. Dia bagi ke mak dia, mak jangan hantar saya ke sekolah ke universiti. Mak dia rumah 5 tahun adik. 5 tahun hari Isnin convocation. Tahu convocation? Nak dapat kerja tak? Dia tulis surat dekat mak dia. Kita saya berbeza, dia berapa bulan berbeza. Bila dia tulis surat, dia kata, mak saya nak convo hari Isnin, tapi mak jangan datang. Mak duduk di rumah. Kalau mak datang buat malu aja. Adik, jadi mak pun tak datang lah. Tapi bila kata anak nak convo, cerita kaki mak, aku nak tengok anak aku. Dia pun naik kereta api, naik taksi, pergi dekat Dewan Convocation tu. Tapi dia tak masuk aja. Dia duduk dekat pintu tu. Kawan-kawan dia keluar. Kawan-kawan, hantu! Rupanya bukan hantu, dia tahu itu mak dia. Dia pergi dekat mak dia, dia kata apa? Mak datang mak! Mak pergi balik, dia tak mahu tengok muka mak. Mak ni datang jauh dia, pegang beg. Naik taksi, naik kereta api balik lah. Bila balik dalam hati mak, sampai laki anak aku guna aku. Kemudian adik, anak ni tak balik, benci dekat mak. 5 tahun dia kahwin, dapat anak umur 5 tahun, betul besar. Kawan-kawan dia balik, mak ditanya, ada tak anak saya ni ingat saya? Dia kata makcik, dia tak ingat makcik pun. Tapi ini alamat dia, makcik pergilah tengok. Dia pun pergilah, naik kereta api, naik taksi, duduk dekat lebar taksi. Lebar taksi pun bawa, sampai dekat rumah dia tutup pintu. Yang buka pintu bukan anak dia, cucu dia. Dia tengok, hantu! Dia tahu tak itu, dia dah mak dia. Dia pergi bukan dia sambung mak dia, dia buka, dia sembunyikan. Dia kata apa? Mak datang bapa! Ni buat malu ni. Cucu mak ni anak saya, mak pergi balik mak. Mak datang, jauh dari pegang beg. Naik taksi, naik kereta api balik. Akhirnya 2 tahun lepas tu, kawan-kawan dia jemput dia, alumni bekas pelajar. Dia balik bukan nak jumpa mak, nak jumpa kawan-kawan semua yang koprak-koprak. Bila makan satu meja, kawan-kawan dia tanya, sampai hati kamu bulan lepas tak hadir? Dia kata balik apa? Kamu tak tahu dah mak, kamu tak ada dah. Rupanya dia, mak dia dah meninggal. Baru aja pergi start kereta, nak pergi jumpa mak. Nak jumpa apa, mak dah meninggal. Pusing-pusing, jumpa jiran mak dia. Dia bertanya, makcik-makcik sebelum mak saya meninggal, ada tak mak